Ngarut je pergi buang termostat ni sebab tak nak enjin overheat. Termostat ni fungsi dia untuk kawal jumlah air coolant yang disalurkan ke dalam enjin. Pembakaran dalam enjin kita ni boleh panas sampai suhu 800 darjah Celsius tau. Jadi haba ni akan panaskan coolant sekitar enjin kita. Jadi dalam termostat ni adalah satu mekanisme yang akan terbuka bila air coolant tu dah panas. Selalunya capai suhu 80 hingga 90 darjah Celsius lah. Termostat ni akan terbuka dan bagi air coolant yang sejuk masuk ke enjin. Air coolant yang dah panas tadi pula dibawa keluar untuk disejukkan dalam radiator. So enjin tak overheat lah. Jadi adalah logik dia kalau buang termostat ni kereta tak akan overheat. Sebab bila tak ada termostat, air coolant tu akan sentiasa mengalir je dalam enjin dan enjin pun akan sejuk je lah. Enjin ni kita tak nak suhu dia terlalu panas dan kita tak nak dia sejuk sangat. Kita nak dia pada suhu yang betul untuk operasi. Suhu yang betul ni yang membolehkan kereta sekarang untuk sangat efisien dan jimat minyak. Maknanya enjin yang sejuk tu tak bermakna dia berfungsi dengan baik. Itulah tujuan dia kenapa termostat ni dicipta. Bila kereta tak ada termostat, sampai bila-bila lah enjin tu tak akan sampai ke suhu yang betul sebab dia sejuk je kan. Kereta sekarang ni selagi enjin tak panas, ECU akan suruh injektor untuk injek minyak yang banyak sampai enjin dapat suhu yang betul. Bila enjin korang tu sejuk je sebab tak ada termostat ni, ECU akan sentiasa fikir enjin kita ni masih dalam warm up mode. Jadi kesan dia sepanjang perjalanan kita gunakan kereta tu, ECU akan suruh injektor ni injek je lah minyak yang banyak untuk bakar. So kereta korang akan kuat makan minyak lah. Baru isi minyak sikit, lepas tu jalan sikit, korang dah nampak lah penurunan minyak yang banyak. Kan rugi tu, menyusahkan diri korang. So kalau termostat korang rosak, korang janganlah buang terus. Korang pergi je bengkel, ganti je dengan yang baru. Benda-benda ni semua dicipta untuk memudahkan kita, bukan untuk menyusahkan kita. Kita je yang selalu memandai-mandai sampai akhirnya menyusahkan diri sendiri. Itulah dah kata kat korang.